Raya, Rio BKT. Rose Raya, Rio BKT. Rose Raya, Rio BKT. Wan, tolong jagakan kuih ni kejap untuk VIP. Dah relax je. Saya jaga kuih macam saya jaga makan exam saya. Aiman, sekejap. Cikgu panggil lah. Cepatlah. Aduh, menyesal aku madi. Kalau aku betul-betul hilang sana. Alah, aku betul-betul hilang pula. Alah. Mana ni? Aku jawab apa kat cikgu? Alah, tak nak pergi VIP. Aduh, aku kena jawab kat cikgu ni. Aku hilang, alah. Weh, kau okey tak? Ada problem tu? Tak, kita tolong lah. Boleh? Santai. So, jaga kuih. Lepas tu sekarang ni macam kau tengok lah. Dah tak ada, hilang tu. Weh, besar masalah ni. Tapi tak apa. Kita orang akan cuba bantu lah. Aku rasa orang makan lah kuih tu. Tapi kan sekarang bulan puasa. Takkan orang makan pula. Ada yang tak puasa ke? Itu aku takut tu. Tak hantu. Mungkin. Tapi, bulan puasa mana ada hantu? Betul tak? Haa lah. Oh lagi, jom lah kejap. Jom! Oi, tadi kan aku lalu Dewan. Kau nampak aku raya atas meja Dewan tu? Mana ada? Aku lalu tadi. Kau makan kan? Kau tunggu aku sekarang. Kau dah makan kuih tu kan? Ada kau ambil. Jap. Kalau ikut statistik, orang paling last ni yang paling menceriakan kan? Main tuduh-tuduh pula. Aku rasa Aiman lah yang makan. Mana ada? Aku jaga je. Cikgu dah suruh aku jaga, kau pula. Tantah korang berdua. Kau memang nampak lah. Bulan puasa ni kan? Jap. Kenapa bising-bising ni? So, kuihnya tak hilang pun. Habis tu, tiga dosa apa? Pasal kuih tak pernah hilang lah. Kuih raya boleh hilang, tapi bukan nilai kemaafan dan kasih sayang. Di hati sampai